Anxiety ni kena tahu orang tu anxiety dari mana dulu dia punya punca. Punca utama dia kenapa? Sebab anxiety ni dia akan datang dari beberapa sebab lah. Dia ada beberapa sebab. Ada orang anxiety disebabkan tekanan. Jadi rawatan tekanan untuk anxiety ni dia berbeza. Satu, kalau orang bermula daripada tekanan jiwa kan, tekanan stres kerja, satu macam kita belajar dekat Gaya Wanifah, tak apa. Satu, betul kan? Lepas tu kita boleh buat belajar orang panggil hipnoterapi. Hipnoterapi, kau. Kau bang. Yang kita, tapi ada keadaan lah hipnoterapi itu. Kalau nak belajar, saya ada tempat, saya boleh hantar abang pergi belajar. Saya ada tempat, saya boleh hantar abang kalau minat hipnoterapi. Dia ada keadaan, kita kena masuk orang punya minda secara sedar, kita clearkan dia punya stres, trauma. Kita reset dia punya reset balik. Jadi kita tahu dia punya anxiety mencari mana. Kita reset dia sebentar. Kita reset lah. Tapi daripada dalam itu orang panggil anxiety. Tapi kalau punca anxiety-nya bermula daripada masalah perut, itu kena bagi clear dulu. Masalah saraf-saraf perut. Ada anxiety bermula daripada saraf. Contohnya saraf tersepit dekat area saraf perut belakang ni. Clear dulu. Jadi sebab tu kena tanya orang. Kalau dia cakap, bang, kenapa anxiety? Kalau dia cakap disebabkan oleh masalah stres. Dulu saya trauma, ayah saya pukul, bergaduh dengan suami, itu kena dihipnoterapi. Kan? Kalau bermula daripada masalah perut, itu kena kasih settle. Kenapa orang zaman sekarang banyak tahun 90 biasa dengar tak orang kena anxiety? Tak ada Biasa? Awal 2000-an biasa dengar tak? Ya, sejak bila ni anxiety ni? Baru-baru? Sejak Covid. Gen Z kan? Okey. Gen Z. Okey. Jadi dulu tahun 90-an, awal 2000-an sampailah 2010 sebenarnya jarang kita dengar orang cakap aku ni anxiety, jarang. Jarang. Kan? Kenapa start dari 2011 ke atas? Walhal sekarang lagi terus. Sebab orang sekarang makan malam, bang. Sebab orang sekarang makan malam. Bila kita makan malam, satu, ini saya cakap, bila kita makan malam, perut kita ni dia akan mempercepatkan proses pencernaan. Jadi dia akan releasekan lebih banyak asid. Tujuan dia tadi adalah untuk menghancurkan makanan tadi sebelum dia rehat. Sebab tu saya cakap, jangan makan 3 jam dulu. Jangan makan. Orang sekarang lepak kedai mamak, pukul 1, pukul 2 masih makan. Ramai orang zaman sekarang. Orang sekarang tak tidur awal, tidur lambat. Lepas tu pukul 10 lapar, 11 lapar makan. Lepas tu angin kumpul. Bila angin kumpul ni dia akan menyebabkan tadi saraf kita tu. Kenapa bila perut kita bloated, gas tinggi dekat perut kan? Ni jantung akan lebih laju. Sebab ingat kita ni berfungsi dengan satu saraf yang sama, iaitu saraf vagus. Saraf vagus ni saraf jantung, saraf paru-paru, saraf pinggang, dia semua sama. Saraf perut semua. Jadi bila ada masalah perut, dia pasti akan ada masalah jantung. Setiap hari bang jantung macam ni laju. Setiap hari. Itu yang trigger kepada anxiety. Bila perut bloated, itu jadi anxiety. Tiba-tiba tak boleh bernafas. Dah hentam tadi, minggu 5 mak dah hentam dia, pukul 10. Tiba-tiba terus tidur. Pukul 12 tiba-tiba dapat bernafas ni. Panik. Padahal perut bloated tu. Tapi jantung dah pam lagi. Setiap hari, kalau dilakukan setiap hari, dia anxiety. Lepas tu, bila ada tinggi sangat angin ataupun gas tadi, dia akan jadi bertaik. Naik ke kepala. Tak percaya tanya siapa-siapa yang ada anxiety. Makan malam dah pukul berapa? Makan malam tak boleh makan selepas pukul Isyak. Isyak boleh makan dah sebenarnya. Tak semakan malam adalah kalau paling elok sebelum maghrib ataupun ikut macam Nabi. Kalau orang kena GERD, kebiasaan orang kena ini adalah sorry, ada orang kena daripada gastrik dulu, lepas tu GERD, anxiety, lepas tu anxiety baru dia jadi bertaik. Dapat kan? Ada orang kena pula anxiety daripada trauma, stres, kerja, rumah tangga, dia kena. Jadi perawatan dia tu adalah hipnoterapi. The best, sebab dia akan reset balik story hati ke hati.
Tapi dengan orang yang pandai hipnoterapi lah. Kalau nak belajar, saya ada tempat belajar. Boleh pergi Sudah, Pak. belajar. Dia akan, lepas tu dia akan pukau. Dia akan pukau, okey. Untuk mata bang, clearkan mata, ingat balik awak punya trauma yang macam mana dulu. Ha, sudah bisa buat. Ah,